Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu lepas, aku diberi tugas untuk membuat lab session, lab 3-1, Static Valence Trunking and VTP. So, nak buat lab session ni, kita kena ada iOS image untuk switch. So, aku dah try macam-macam iOS, tapi tak boleh run certain command. So, now aku dah jumpa satu solution yang boleh run semua command yang ada dalam lab ni. Banyak command dia. So, aku dah boleh try install dan run, boleh. So, command tu semua boleh accept. Now, aku nak share dengan korang cara macam mana aku dapat keluarkan switch ni. So, faham-faham lah, Cisco punya iOS bukannya free, kena beli ataupun download dekat dia punya official website yang banyak requirement. So, ini salah satu option untuk guna iOS switch ni untuk run lab ni. Okay, now apa yang korang nampak ni, aku dah buat dia punya topologi, siapkan dan input switch ni lah. So, aku akan ajar korang macam mana nak keluarkan switch ni dan boleh accept semua command-command yang ada. So, first of all, korang kena download satu file yang namanya vios-l2.vmdk. So, korang kena ada file ni lah. So, aku akan share dekat di ruang deskripsi link ke Google Drive. So, korang boleh download daripada situ. So, next, bila korang dah download, pergi dekat edit, pergi preference, dan pergi ke QEMU ni. Pergi under QEMU VMS. So, tekan dan klik new. So, ni korang okey je. Lepas tu, namakan switch ni. Sebelum ni aku tulis layer 2 switch. So, kali ni aku akan namakan sebagai switch L2. So, aku akan klik next. Dan ini RAM ni besarkan. Aku akan besarkan sebanyak 1 gig lah. 1024 MB. So, bersamaan dengan 1 gig. Kenapa aku besarkan? Supaya bila dia kita run switch tu, dia takkan slow lah. Dia akan laju sikit. Kalau tak, korang kena tunggu lama untuk dia booting. So, kita akan klik next. Dan ini biarkan ke telnet dan klik next. Dan pilih image. So, kalau korang bukannya existing image, sebab korang baru download, so klik new image. Dan browse lah kat mana file korang tu. So, contohnya tadi dekat download. Dan ni filenya vios-l2.vmdk. So, klik open. Then, klik finish. So, aku dah ada layer 2 switch. Switch layer 2 lah. L2. So, klik apply dan OK. So, bila korang buka kat sini, kita buka semua. Ini switch yang tadi lah. Yang baru tambah tadi. So, kena setting kat sini. Klik ni. Dan right click. Klik configure template. Dekat sini, korang ini nama template. Dan kat sini, korang boleh tukar kategori ni kepada switch. Kemudian, tukar simbol dia kepada multi-layer switch. So, kita kena tunggu kejap. Okey, dah selesai. Klik classic. Dan pilihlah dia punya image. So, multi-layer switch. Aku ambil ni dan klik OK. So, CPU ni terpulang kepada korang. Boleh letak 2 atau 1. Aku letak 1 je. Booting priority ialah HDD. Yang lain ni macam biasa. So, pergi ke HDD pula. Korang ambil this interface ni sebagai NVMe.
Kenapa aku ambil NVMe? Supaya dia booting tu cepat. Kalau korang ambil katalah IDE ni lama punya interface, so dia akan slow sikit. So aku ambil NVMe instead of SATA lah. So NVMe. Next DVD network ni DVD tak ada apa-apa, nak kena setting, dan pergi network. Network adapter ni biasanya switch ada 24 port. So aku letaklah 24 port ataupun 48. Terpulang pada korang. Tapi kalau korang nak letak kurang daripada ni pun boleh. Tak jadi masalah. So senang sikit korang nak configure untuk off port-port yang tak pakai tu. So ini format name tu setiap ni. Kalau korang perasan bila letak kat sini, oh tak boleh. Dia akan keluarlah Ethernet berapa. So aku akan gunakan Gigabit Ethernet. Since dia punya interface dia Intel Gigabit Ethernet. So aku akan tukarlah rename kepada Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet. Dan ini biarkan macam ini supaya bila korang ada 24 dia akan start daripada 0 hingga ke 23. So segment size ni dan base Mac tak payah buat apa-apa. Dan advance pun tak perlu apa-apa. Usage pun tak perlu apa-apa dan klik OK. So as korang boleh nampak, sekarang switch layer 2 ni dah ada. Dah nampak seperti yang aku pakai sekarang ni lah, layer 2 switch. So katalah aku tarik ke sini dan buka. Ini setting. So katakanlah aku nak connect ke switch ni ya. So klik dan korang nampak ni ada 24 port. So korang kena configure port tadi lah. Kalau korang tak configure port tu, korang just ada akan satu je. Contohnya bila aku configure balik port ni, kata tadi korang tak configure port tu, bahagian network, dan sini letak satu, dan apply OK. So bila korang nak connect wire, ada satu je. Nampak? Gigabit Ethernet 0. So aku akan configure balik. Kalau korang lupa nak configure tadi, so korang boleh configure kat sini, pergi ke network dan tukar je lah berapa port korang yang korang nak. 24. So aku letak 24. Then klik apply, OK. So bila letak balik wire, ada 24 port balik. So aku akan connect Gigabit Ethernet 0 ke layer 2 switch 1 ni. Gigabit Ethernet 0 juga. So katakanlah ni dah connect wire lah. Ini dari segi port. Sekarang aku akan tunjuk untuk command control lah. So kita akan on dulu. Start. So dah start. Sini dah hijau bulat. Dan klik ni, double klik. Keluar lah. So ini bila booting up, dia akan keluar macam ni. So korang kena tunggu sikit. Depend on korang punya CPU. Berapa kuat, berapa laju. Kalau i7, i9 cepatlah sikit. So korang tunggu je. Jangan risau kalau dia stuck tu, jangan takut apa-apa, biar je. So kalau RAM korang tadi tak tukar kepada 1 gig atau 2 gig ke atas, dia akan start ni lambat lah, sangat slow. So better tukar jadi 1 gig. So dan make sure juga PC korang cukup lah untuk RAM support. So aku takkan skip, nak tunjuk berapa lama sebenarnya yang dia ni booting ataupun ni lah. So bila dah stop kat sini, sebenarnya korang boleh klik enter. Dan klik enter, dia akan keluar lah. So korang nampak switch. So boleh rename lah, enable hostname config p, salah dulu. So hostname okay, korang dah boleh tukar. So korang boleh pakai lah.
Okay, aku lupa satu lagi benda nak tunjuk, nak share dengan korang. So, aku tambah dalam video ni. Bila katakanlah korang dah add switch ni, then kemudian ada problem. Korang nak run, katalah korang start, dia kata error while starting switch L2. HAXM acceleration support is not installed on this host. So, macam mana nak hilangkan error ni? So, aku klik OK. Then, pergi edit, preference. Then, pergi dekat QEMU. Klik ni. Dan, korang akan nampak dua benda ni. Dan, korang untick require hardware acceleration, KVM or HAXM. Then, klik apply. Dan, OK. So, bila korang dah klik apply dan OK, korang boleh run switch ni seperti biasa. So, tak ada masalah lagi. Dah tak keluar lagi masalah. So, dia akan start macam biasa. So, itu sahaja aku nak tunjuk kepada korang. Aku harap maklumat yang aku share ni bermanfaat kepada korang untuk buat lab session. So, tak ada apa lagi. Semua benda ada dekat ruang deskripsi. Aku akan share dekat situ. Korang boleh download file switch ni untuk dekat situ. So, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih.